Kawan-kawan, tengok ni. Kenapa kau tak pernah buat macam ni? Kalau kat rumah ada TV lama dari 2010 atau 2022 bukan smart dan kau dah fikir nak tukar sebab tak ada sesiapa beritahu kau rahsia ni. Seorang juruteknik datang pasang antena dan tunjuk ajar saya benda ni. Lepas tu, tak perlu lagi alat yang asyik sangkut dan tak guna tu. Ambil kabel USB dari pengecas kau dan cucuk ke port USB belakang TV lama kau, hujung satu lagi sambungkan ke telefon. Sekarang, pada telefon, buka pelayar dan taip tag Play Games. Klik pilihan pertama dan kemudian 3 titik. Pergi ke hiburan, scroll ke bawah dan pilih cara tukar TV lama kau. Siap. Klik mula, pilih jenama TV kau, kongsi video ni dan simpan supaya tak lupa. Sekarang, tunggu. Dalam kurang seminit, TV kau mula kemas kini sistem dan bertukar jadi Smart TV. Sedikit orang tahu ini boleh dibuat. Dan paling best, boleh guna alat kawalan sama dan akses semua fungsi macam YouTube. Tengok ni, dah berfungsi. Kongsi video ni supaya tak hilang.